57. Crossball Jakrit. Utinon tinggi untuk putawan. No, blocking masih ada. Antara Hadiansyah kali ini. Jelke. Oh, bocor. Baiklah. 0-0. Servis yang pertama Utinon. Diambil di atas tu Hadiansyah. Ui, satu libasan kenyal. Ini perlawanan yang sedap ni. Putawan Sopa duduk di depan. Servis pertama daripada Indonesia. Bola keluar pula. Jakrit sangat berbakat untuk pasukan Thailand. Satu servis yang mudah diambil oleh Hadiansyah. Hantaran kali ini. Ui, blocking. Jakrit kaki kiri. Utinon hantaran untuk Putawan Sopa. Itu satu. Utinon mudah diambil Hadiansyah. Hantaran tinggi kali ini. Masih lagi belum Saiful Rijal melakukan libasan. Sebaliknya Jakrit first ball mudah Utinon. Dirasak pula melakukan Utinon mudah diambil Hadiansyah. Hantaran tinggi kali ini Samsul Rijal. Satu tolakan 3-4. Wah, Jakrit kesilapan. Utinon, Hadiansyah tinggi kali ini. Kena badan. Masih dalam permainan. Dirisak, blocking lagi tetapi Indonesia. Baik. Utinon masih dalam permainan. Putawan Sopa agak jauh. Tackling ada di situ. Hadiansyah peluang untuk Indonesia. Blocking Jakrit. Cross ball. Hadiansyah larikan juga ke tepi. Oh, keluar pula libasan. Utinon, kawalan gelanggang yang baik. Putawan Sopa. Cross ball ada di situ. Indonesia. Saiful Rijal. Baik kali ini. Dirisak. Baik kali ini. Dalam keadaan sekarang ini 9 Thailand, 5 Indonesia. Bola mudah diambil di situ Saiful Rijal. Allah. Cross ball Jakrit. Utinon dirisak. Blocking kali ini. Masih dalam permainan. Keluar. 10-6. Utinon masih lagi selaku server utama untuk pasukan Thailand. Bola keluar. Indonesia. Set dosip. Putawan. Kena tangan. Masih lagi Utinon. Ada lagi sekali. Utinon. Kali ini. Lumatnya gitu ya. Utinon. Yuda. Hadiansyah. Ladada. Satu. Jakrit. Utinon. Putawan Sopa. Double blocker. 3 blocker. Utinon. Mudah sangat servis tu untuk Hadiansyah. Hantaran kali ni kepada Jelke. Dalam kali ni. Nampaknya cross ball Jakrit. Hantaran untuk Jirasak. Bocor kali ni. Mencari. Dapat diambil oleh Yuda. Jelki. Blocking. Bola dalam. In English, friend from Thailand did not understand me. 10-13. Kandas pula daripada Indonesia. Skor tertib. 14-10. Itu nyaris mata. Hadiansyah tinggi. Jelke. Blocking kena kepala. Aduh. Thailand 11. Indonesia. Nampak kesan libasan kena kepala tadi. Jakrit. Mudah sekali diambil Hadiansyah. Hantaran ini mungkin kepada Jackie Ladada. Satu libasan dengan hadangan Yuda. Ada di situ. Hadiansyah kali ini untuk Saiful Rijal. Blocking lagi. Langsung aja. Okey. Jadi kalau kita lihat servis daripada Yuda. Yang pertama Putawan Sopa di depan. Kocong. Yuda. Mudah diambil Jakrit. Hantaran ini Putawan Sopa. Terkena bahu Saiful. 1-0. Utinon mudah diambil Hadiansyah. Hadiansyah kali ini untuk Jelke. Blocking Putawan Sopa. Masih ada lagi. Jelke. Utinon. Mudah Hadiansyah. Hantaran kali ini cubaan. Jelke kena kepala Putawan pula. Dua sama Thailand.
Utinon dirasa dami saja putawan pula. Thailand 3. Jakrit pula yang servis. Berjaya kali ni Jakrit. Crossball Utinon. Tinggi kali ni. Putawan Sopa. Baik libasan putawan Sopa. Congkel Yuda. Hadian Shah. Jelki. Baik libasan. Baik kali ni Hadian Shah untuk Jelki. Blocking lagi. Jadi servis Saiful Rijal ini mata yang keempat. Satu tolakan mudah diambil Jakrit Timpan Bong. Antaran itu Utinon melarikan bola. Dirasa ada tacklingnya. Kemudian antaran ini Jelki lah dada. Pukulan itu dihadang. Saiful. Baik pula libasan kali ini. Mata kelima. 57. Crossball Jakrit. Utinon tinggi untuk putawan. No, blocking masih ada. Antara Hadian Shah kali ini. Jelki. Oh, bocor. 57. Crossball Jakrit. Utinon tinggi untuk putawan. No, blocking masih ada. Antara Hadian Shah kali ini. Jelki. Oh, bocor. Jakrit. Satu slope. Hadian Shah mudah saja. Mungkinkah? Oh, itu satu taktikal juga. Pow. Ni. Cet. Jakrit. Cirisa. Oh. Bos kaki kiri Jakrit. Utinon untuk putawan. Satu libai. High cup tie. Bos. Second ball. Jelki. Oi. Ini tak ada. Baik, kedudukan sekarang ini 10 Indonesia, 8 Thailand. Utinon. Antarannya cross untuk putawan. Tap. Utinon. Good serve. Hadian Shah. Jelki. Oh, satu keras kepada Indonesia. Jakrit Timpan Bong. Jakrit ke? Bukan. Oh iyalah Jakrit dah betul-betul. Peluang. Tandukan tak mati pula daripada Saiful Rijal. Clearance daripada Jirasa. Mungkin mencari Saiful. Oh tidak. Dapat diambil Yuda. Antara ini untuk Jelki. Jelki buang bola. Untuk Indonesia. Kandas lagi. Waduh. 12. Thailand 12. Jakrit. Peluang Hadian Shah. Ini. Samsul. Blocking. Oh. 13 Thailand. Semua kandas daripada Jakrit. Kemenangan. 0-0. Jakrit berservis. Tampakan itu dibaca Jakrit. Antara Jakrit kepada Putawan Sopa. Blocking baik. Yuda. Mencari Jakrit. Utinon kepada Jirisa. Blocking ada tetapi masih dalam permainan. Putawan tampakan. Jelki. Baik kali ni. 3. Yuda. Jakrit lagi. Utinon kali ni. Oh, itulah. Baik daripada mudah diambil Chris Sada Sungvung. Dirasa kali ini mata untuk pasukan Thailand. 2-4. Chris Sada Sungvung. Mudah diambil Yuda. Hantaran tinggi ni tu. Jelki. Satu ketukan kena kepala Putawan Sopa. Mencari Yuda. Hantaran ni. Jelki keluar lagi. Kesilapan betul. Masih dalam permainan. Jelki batal terlebih dahulu. Cari Hadian Shah. Masih lagi Jelki. Wah, itu satu pukulan yang baik. Utinonnya Putawan mengendap di situ. Cari Chris Sada yang mengawal daripada belakang.
Blocking daripada Malaysia jam 12. Dapat diambil oleh Saiful Richal. Blocking daripada Thailand mengena. Drop. Dapat dibaca Hadian Shah. Untuk Jelke. Blocking kali ini. Diambil Krisada baik di situ. Tawan Sopa langsung tak memberi pasal dengan sangat baik sebenarnya. Nampak? Dia masih lagi menggunakan Jelki. Mujur satu tapakan Jelki itu. Arah servis akan dibawa. Wutinon mungkin. Betul. Wutinon ambil. Antara Wutinon kali ini untuk Jirasa. Satu blocking keluar. Saran 3 saya rasa. Satu bola panjang. Tapi dapat dibaca oleh Yuda. Antaran Hadian Shah masih lagi Jelki kepala. Aduh. Oh, tukar tekong rupanya. Dia masuk. Kandas pula pada Krisada. Torsip. Dia ambil Wutinon. Tinggi kali ni Jerisa. Bocor blocking daripada. Dah akan melakukan servis. Wutinon mungkin sasarannya. Tetapi keluar. Sayang pula. Krisada servis. Slope saja mudah diambil Saiful Richal. Antaran ini, satu libasan kencang. Enggak faham dong. Ya, lihat. Mudah aja kan servis ini diambil pihak lawan. Langsung aja. Waduh. Krisada ni memang suka tactical. Tetapi tactical keluar. Bisa membuat kejutan. Yuda. 1 Krisada. 2. Wutinon Jirasa masuk. Mata 14 sama. Nice piset. Oh. Kandas pula daripada Yuda. Inilah yang kita tak sanggup. Kan, Krisada sumbung. Itu Hadian Shah. Antaran itu tinggi. Guard masih lagi. Cuma mencecah angka 16. Yuda Ulazi. Ada. Antaran. Dan itu kemenangan untuk Thailand. Kemenangan kepada Thailand.